Baru-baru ini, Dato' Aaron Aziz kesal dengan tindakan pekerjanya yang dalam diam melakukan pecah amanah dengan mencuri hasil jualan isterinya, iaitu Datin Diana Halik. Aaron Aziz atau nama sebenarnya Aaron Mustafa Aziz, 49 tahun, mengambil keputusan untuk tidak mengambil sebarang tindakan undang-undang kepada sebuah agensi pengurusan umrah yang telah menipu terhadap 40 jemaah dan dirinya. Hal demikian Aaron Aziz tidak ingin pihak yang tidak berdosa menanggung kesilapan yang bukan datang dari mereka. Malah pelakon filem KL Gangster ini menggunakan wang miliknya sebanyak RM90,000 supaya impian para jemaah menjadi kenyataan. Aaron Aziz juga berasa simpati apabila melihat gambar-gambar para jemaah yang merupakan pakcik dan makcik yang membuatkan beliau membelikan tiket untuk para jemaah tersebut. Sementara itu, Aaron berkata dia dan agensi berkenaan sudah 8 tahun bekerjasama, namun tidak menyangka kejadian itu akan berlaku. Malah beliau didakwa dirinya sudah mengalami kerugian hampir RM90,000 pada Mac lalu dan pihak berkenaan tidak memberi bayaran gaji hasil kerjasama mereka. Terdahulu pelakon asal Singapura ini juga berkongsikan kes ini berlaku sebaik saja berdepan dengan kes isterinya Diana Halik mengenai insiden pekerja amanah mencuri wang syarikat. Meskipun tidak mendedahkan jumlah kerugian yang terpaksa ditanggung, namun Aaron memberi bayangan isterinya kehilangan puluhan ribu ringgit. Kejadian ini sudah tidak langsung menjejaskan kesihatan Aaron Aziz dengan kenaikan bacaan tekanan darah setinggi 179. Jangan membuat sembarang spekulasi yang boleh mencetuskan kontroversi. Apapun, semoga hal ini dapat dijadikan pengajaran buat orang ramai dan bertanggungjawab dalam setiap hal yang berlaku.